Movie Minion bukan saja ditunggu-tunggu oleh kanak-kanak, malah turut dinantikan oleh orang dewasa yang mana mengikuti filem siri Minion dari yang pertama. Ya, ini adalah review Minion and Monster. Untuk movie Minion and Monster, dia adalah satu movie siri untuk Minion yang ketiga dan yang ketujuh daripada keseluruhan installment Despicable Me. Kalau pada yang kita follow daripada yang dia watak dengan Gru tu lah. Jadi untuk Minion and Monster kali ni, yang ketiga, movie yang ketiga, kalau korang baca sinopsis, movie kali ni dia ambil plot masa dia 41 tahun daripada Minion yang pada tahun 2015. Jadi pada yang dah tengok, korang pada mulanya korang akan rasa mana Minion di awal cerita. Dia buat konsep macam bedtime story, tapi situasi tu di museum. Aku tak sure itu museum ataupun pameran dalam Hollywood lah, di mana orang tu beritahu ada dua watak Minion tu, orang kata menggegarkan Hollywood lah kononnya. Jadi di situ dia mulakan penceritaan dia kepada kanak-kanak yang hadir pada pameran itu. Bila dia buat permulaan sebegitu, aku sebenarnya dah tak sedap hati. Kenapa? Sebab dia buat konsep kali ni, aku rasa dia memfokuskan kepada kanak-kanak. Dan bila aku tengok secara keseluruhan dari mula sampai habis, ya, aku boleh katakan cerita dia agak bosan. Ya, korang mesti terkejut. Buat pertama kalinya, sebagai aku, diri aku, pendapat aku yang aku tengok Minion kali ni, betul-betul aku rasa aku dah tak boleh masuk. Dan konsep, macam aku cakap tadi, dia dah buat konsep menceritakan balik kepada kanak-kanak. Jadi konsep yang dia cuba bawa kali ni memang khas untuk kanak-kanak. Untuk orang dewasa yang macam aku ataupun yang lain, aku tak tahu. Tapi aku tengok memang aku dah tak boleh masuk. Yang pertama, kedua, aku boleh go lagi. Masuk yang ketiga, bila tengok dia buat storyline macam tu, durasi 1 jam 25 minit pun aku rasa jadi terlalu panjang. Sebab apa? Ya, kita tahu tajuk dia Minion and Monster. Bila kita tengok tajuk tu, kita tertanya-tanya lah. Aku pun tertanya-tanya apa idea yang nak dibawa untuk Minion kali ni. Dan aku rasa benda apa yang dia bawa untuk watak monster tu, dia macam agak lambat. Dia macam pertengahan dan di hujung baru ada. Di hujung tu pun, aku rasa itu gempak. Sebab dia seolah-olah macam kau tengok dia dengan Minion dengan Gru dulu. Gru kau faham, kalau dah tengok yang Despicable Me yang dulu-dulu, kita tahulah Gru punya teknologi pun boleh tahan hebat. Kan? Jadi, last kali tu baru aku menarik. Last kali tu baru tunjuk dia punya monster, dia punya watak Irene tu lah. Watak Irene, kalau korang perasan, yang dekat poster mata banyak-banyak tu, ya, itulah watak monster nama Irene. Dia memang ada watak lain yang nak bawa dia keluar daripada buku sihir tu. Dia orang ni kalau ikutkan memandangkan dia ambil tempat
41 tahun sebelum. Jadi Minion ni dia tengah cari tuan. So sepanjang tu, kalau korang tengok mula-mula tu dia memang sentiasa buat hal. So tuan sentiasa bertukar. Jadi perjalanan cerita di mula-mula sehinggalah dia dah masuk ke bandar tu, aku rasa dia betul-betul memang, aku boleh katakan dia punya storyline tu sesuai untuk kanak-kanak kan. Jadi aku yang dah tua ni dah tak boleh masuk. Aku tak tahu orang dewasa yang lain yang tengok macam mana. Dia ada part kelakar. Aku tak nafikan ada part kelakar. Tapi aku boleh katakan aku boleh gelak berapa kali je. Boleh bilang dengan jari berapa kali aku gelak sepanjang 1 jam 25 minit tu. Jadi aku rasa memang aku tak boleh go lah. Jadi memandangkan aku tiket pun dah bayar, so aku proceed tengok sampai habis saja. Di last kali, baru dia ada tunjuk. Itu pun dia tunjuk, dia bukan teasers untuk the next movie. Dia sekadar tunjuk watak Minion dengan Gru dengan Dr. Nefario saja. Itu saja. And then dengan bini Gru sekali lah. Apa nama dia punya agent tu. Yang tu saja last kali dia tunjuk. Itu pun sekadar tunjuk macam teasers watak saja. Dia bukan clue untuk the next movie Discover Me ataupun the next Minion lah. So aku tak sure lah orang lain yang tengok macam mana. Aku pun tengok dah memandangkan, aku tengok pun dah dengan bosan. Aku pun sumpah aku boleh kata dah tak kena dengan aku, memang mengantuk lah. Untuk orang lain, dan untuk orang lain, orang dewasa yang masih suka cerita berkonsepkan betul-betul untuk kanak-kanak, movie ni untuk korang dan parents yang nak bawa anak-anak diorang yang masih kecil, movie ni sesuai. So aku boleh katakan ada dua audience, target audience yang sesuai. Orang dewasa yang suka cerita yang konsep kanak-kanak sepenuhnya, dan cerita untuk budak-budak yang masih kecil, so parents boleh bawa lah diorang pergi tengok. Untuk yang macam aku boleh katakan tak sesuai lah. Ini untuk aku. Orang dewasa yang lain, itu korang kena tanya diri sendiri, korang masih boleh terima ke cerita yang sebegitu. Aku kalau animasi, aku nak tengok yang macam Zootopia, macam Hoppers, yang dia buat animasi tapi ada isu yang dia bawa. Bukan animasi yang kosong macam Finding Dory. Dulu ialah zaman kanak-kanak, tak nafikan lah benda tu kita layan. Kita boleh masuk sebab kita tengok secara santai. Sekarang dah dewasa, bagi aku kalau boleh animasi tu pun aku nak yang berfikir. Aku tak nak tengok saja-saja. Macam Hoppers tu pun cerita beaver je. Kalau korang tengok yang Disney Pixar punya Hoppers tu, cerita dia pasal beaver je. Tapi isu yang diketengahkan tentang binatang yang ada duduk dekat tempat dia. Jadi dia ada isu. Jadi Minion sekali ni memang konsep dia cerita kanak-kanak. Jadi sesuai lah untuk kanak-kanak yang melihatnya. Untuk orang yang dewasa macam aku, macam orang lain, aku tak sure lah. Macam aku cakap tadi, korang kena tanya diri korang sendiri sebelum korang nak tengok. Tapi bagi aku rasa dah kurang menarik. Tapi kalau korang nak tengok, boleh proceed tengok kalau korang sangat-sangat meminati Minions. Dan bagi aku, watak Minions ni kalau nak berjaya, memang kena combine dengan watak Gru. So bagi aku, mungkin dia hanya boleh buat kemunculan dalam Discover Me saja. Bila buat Minion, watak Minion saja, dia mungkin mula-mula 1 dan 2 okey lagi lah. Dia dah masuk yang ketiga macam ni, dia dah macam, aku tak tahulah dah lari daripada tujuan asal ke. Dia memang kena dengan Gru saja. Bagi akulah,
Pendapat orang lain, aku tak sure. So, pada yang dah tengok, orang dewasa yang dah tengok, korang boleh masuk ataupun tak. Ataupun korang sama macam tu, ataupun korang rasa kelakar. Kelakar gila. Korang rasa ada inner child dalam diri korang. Korang rasa macam, oh, memang kelakar habis lah. Kalau korang rasa macam tu, it's okay. Korang boleh layan. Kan? Aku tak halang, aku tak apa. Taste orang tak sama. Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku movie yang akan datang. Bye!